Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu ialah Cikgu Tahirah binti Haji Talib daripada Sekolah Menengah Sultanah Bahiyah. Di sini cikgu akan mengajar tentang tajuk sains tingkatan 3 kita pada hari ini, iaitu bab 8 keradioaktifan. Di mana standard kandungan kita ialah kegunaan sinaran radioaktif. Dan standard pembelajaran kita ialah berkomunikasi tentang kegunaan sinaran radioaktif untuk kesejahteraan hidup manusia. Di antaranya ialah pengawitan dan perubatan. Apakah keradioaktifan dalam pengawitan? Ia adalah proses pendedahan makanan kepada sinaran radioaktif yang terpilih seperti sinar gamma, sinar X dan sinaran elektron iaitu elektron beam. Itu adalah di antara contoh yang digunakan untuk melihat sinar radioaktif. Di mana tujuan pengawitan adalah yang pertama adalah untuk membunuh bakteria seperti E. coli dan Salmonella. Di mana E. coli ini boleh menyebabkan penyakit cirit-birit dan muntah-muntah kepada sesiapa yang tersalah makan makanan yang tidak diawet. Okey, seterusnya Salmonella ini pula boleh menyebabkan demam yang tinggi dan sakit kepala. Yang kedua adalah membunuh serangga dalam bijirin dan kekacang. Di antaranya ialah seperti kutu jagung dan juga kumbang beras. Di mana kumbang beras dan kutu jagung ini boleh menyebabkan kerugian ekonomi yang besar sekiranya dia menyerang makanan yang tidak diawet. Yang ketiga adalah untuk membunuh kulat. Di mana kulat ini boleh merosakkan makanan yang membawa kepada pelbagai jenis penyakit. Seterusnya adalah makanan juga boleh tahan lama dan boleh mengurangkan perebutan makanan dari segi kualiti, rasa dan juga nilai zat makanan yang kita makan. Di mana kaedah persterilan digunakan dalam pengawetan makanan bagi menjamin makanan tahan lebih lama dan dapat membunuh kulat, serangga dan bakteria. Berikut adalah contoh mesin yang digunakan untuk kaedah persterilan untuk makanan yang dibotolkan atau ditinkan. Antara contoh makanan yang diawet oleh sinaran radioaktif ialah seperti ayam dan daging. Yang kedua adalah makanan laut. Yang ketiga adalah kekacang. Yang keempat adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan yang seterusnya adalah rempah dan herba. Makanan-makanan ini adalah sesuai untuk diawet supaya dapat menjamin ketahanan kualiti makanan. Keamatan sinaran radioaktif yang digunakan haruslah diselaraskan dengan betul supaya cukup kuat untuk membunuh semua mikroorganisma tanpa menyebabkan makanan menjadi radioaktif. Biasanya logo Radura digunakan untuk melabel makanan yang diawet oleh sinar gamma. Berikut adalah logo Radura yang digunakan untuk melabel makanan yang diawet.